Dia membuat crossing. Oh, cantik Krigor. 2-3 kali sudah pun dia melakukan turning seumpama itu cutback untuk Pernambuko dalam box. Faisal Halim bebas, percubaan jarak jauh diselamatkan. Haziq Nazli sekali lagi. Haziq Nazli cukup pantas. Yang ini satu gerakan dimulakan oleh Krigor. Dan Zikri Khalili sebenarnya membuat percubaan ini. Cantik daripada Richmond untuk mencari Quentin antara Nawal. Oh, kekeliruan. Dan itulah jaringan yang ditunggu-tunggu. Krigor Moraes. Gol ke-17 musim ini untuk menyamakan jumlah jaringan selaku joint top scorer Liga Super dengan Bekson. 86 minit. 3,800 orang penonton terpaksa menunggu. Tanpa Altras, tak ada masalah kerana Selangor membuktikan malam ini walaupun ada sedikit ketumpulan Nizaruddin. Ya, bijak Krigor. Hiduan yang cukup sempurna untuk mendapatkan jaringan ini. Satu crossing yang baik di kepada kawasan tepi, tetapi bacaan James Kosa dan juga Haziq mungkin tidak tepat. Kalau kita lihat balik, satu crossing yang cukup baik daripada Quintin Cheng. Sepatutnya kalau lebih mudah James Kosa membiarkan kepada Haziq untuk menangkap bola itu, tetapi dia cuba untuk membuat clearance dan bola itu fumble di depan kawasan pintu gol. Dan hiduan yang cukup sempurna daripada Krigor untuk mendapatkan jaringan yang pertama untuk pasukan Selangor.